Tajuk hari ini, pelancaran MSc Malaysia Cyber Centre at MITC Melaka. Pada hari ini dalam tahun 2006, MSc Malaysia Cyber Centre at MITC Melaka dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri, di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC, Air Keruh Melaka. MSc Malaysia Cyber Centre ini diwujudkan bagi menarik minat pelabur luar, terutama syarikat ICT, untuk melabur di Melaka. Melaka memperoleh status MSc Malaysia Cyber Centre menerusi kelulusan yang diberikan oleh Mesyuarat Majlis Pelaksanaan MSc pada 11 Ogos 2005 dan surat pengiktirafan pula diberikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada Disember 2005. Usaha untuk mendapatkan pengiktirafan ini dimulakan sejak tahun 2003 lagi bagi menjadikan Melaka sebuah negeri maju menjelang 2010. Kerajaan negeri memilih untuk membangunkan dua kawasan baharu bagi tujuan ini, iaitu MITC seluas 187 ekar dan Taman Tasik Utama seluas 455 ekar. Belilah nak Kak. Belilah.